Kenaikan harga emas tanda wang fiat kita semakin susut. Tuan-puan, bila kita lihat harga emas naik dari tahun ke tahun, ramai yang terkejut. Tetapi sebenarnya kenaikan harga emas bukan semata-mata kerana emas makin mahal, tetapi kerana nilai mata wang kita semakin jatuh. Ini yang dipanggil sebagai susut nilai wang fiat. Ringgit yang kita simpan hari ini tak mampu membeli benda yang sama pada masa hadapan. Sebagai contoh, kalau dulu RM50 boleh beli barang penuh satu troli, RM50 hari ini mungkin hanya cukup untuk beberapa barangan dapur sahaja. Ini bukan teori. Ini realiti yang sedang berlaku. Jadi, apa yang masyarakat perlu buat? Lindungi nilai duit anda dengan emas. Emas adalah satu-satunya aset yang terbukti mengekalkan kuasa beli sejak ribuan tahun. 1 dinar 4.25 gram emas dahulu boleh beli seekor kambing. Hari ini pun masih boleh. Tapi cuba simpan RM100 selama 10 tahun, nilainya pasti susut. Tukarkan sebahagian simpanan tunai kepada simpanan emas. Jangan simpan semua duit dalam bentuk wang kertas. Diversifikasikan simpanan anda. Simpan sekurang-kurangnya 10 ke 30% daripada simpanan tunai dalam bentuk emas fizikal. Bila ringgit susut, emas akan naik dan bantu stabilkan kedudukan keuangan anda. Guna platform yang patuh syariah dan mudah diakses seperti Gap Public Gold. Dengan akaun Gap, anda boleh mula serendah RM100 sahaja dan simpanan akan ditukar kepada gram emas secara automatik. Tiada yuran, tiada komitmen bulanan. Fleksibel ikut bajet anda. Edukasi keluarga tentang pentingnya lindungi nilai kekayaan. Ramai masyarakat masih simpan duit dalam bentuk tunai sepenuhnya. Kita kena ubah mindset dari menyimpan untuk cukup kepada menyimpan untuk kekal nilai. Kongsikan ilmu emas kepada keluarga, sahabat dan anak-anak. Mereka pun perlu bersedia menghadapi masa depan dengan lebih bijak. Kesimpulannya, kenaikan harga emas bukan isyarat untuk takut membeli, tapi isyarat jelas bahawa nilai duit kita makin lemah. Jangan tunggu harga lebih tinggi baru kita nak bertindak. Lindungi nilai kekayaan anda sekarang. Kalau tuan-puan nak mula simpan emas tapi tak tahu caranya, saya sedia bantu anda secara percuma. DM saya dan saya akan tunjuk langkah mudah untuk mula simpan emas hari ini. Ada wang belum tentu ada emas, tetapi ada emas sudah pasti ada wang. Ingat emas, ingat Public Gold.